Kalau nak untung dalam simpanan emas, buat dua perkara ni. Sebelum tu, save siap-siap video ni untuk rujukan yang akan datang. Yang pertama, kita kena ada cara berfikir sebagai seorang penyimpan emas yang berilmu. Bila dah simpan emas, pastikan baca buku dan tambah ilmu. Antara buku yang boleh saya rekomen untuk penyimpan emas yang nakkan ilmu tentang asas simpanan emas ialah, tuan-puan boleh baca dua buah buku ini, tulisan daripada tuan mentor saya iaitu Tuan Muhammad Zulkifli bin Syafi'i. Dua buku ni memang sangat membantu saya untuk tambah ilmu tentang asas simpanan emas dan kewangan yang betul. Yang kedua, konsisten saja menabung sedikit demi sedikit melalui akaun Emas Gap Gold Accumulation Program Public Gold. Kita boleh menabung secara konsisten walaupun serendah RM100. Tak perlu rasa rendah diri walaupun kita hanya boleh menyimpan serendah RM100 setiap bulan. Sebab apa? Itu lebih baik daripada kita langsung tak ada simpanan. Bayangkan, dengan menabung sikit-sikit dalam akaun Emas Gap, kita boleh dapat aset yang sangat berharga iaitu emas gold bar dinar yang berketurunan 999.9. Jadi bagi yang nak mulakan tabungan emas pertama di Public Gold, serendah RM100 boleh klik link di bio. Saya bantu sebaiknya, insya-Allah.